Untuk anda yang minat menjahit, tailor nak tambah lagi koleksi jenis jahitan untuk yang belajar sangat mudah, simple. Okey, ini Jom Jahit dah keluarkan 3 koleksi buku baru, iaitu yang pertama untuk 9 jenis basic jahitan. Okey, untuk buku 9 jenis basic jahitan ni sesuai untuk orang yang baru nak berjinak-jinak dalam jahitan lah. So, kita akan ajar anda full macam kelas. Belajar mengukur, belajar membuat pola, memotong kain dan belajar menjahit. Kelas seperti anda datang kelas fizikal, cuma kita buat dalam bentuk video step by step dan e-book step by step. Itulah bonus yang kita akan bagilah daripada buku ni. So, apa anda akan belajar? Okey, dekat sini ialah kita bagi gambar-gambar yang anda akan belajar lah. And anda boleh ambil tempahan. Contoh ni kurung tradisional. So kita kat sini kita dah ada harga tempat atau harga sambung jahit. Sesuai lah bagi untuk anda yang baru nak berjinak, nak ambil tempahan kan. So anda boleh ambil 2 tempahan sebenarnya. Satu untuk orang bagi kain. Satu lagi orang dah siap potong dan kita sambung jahit. Yang kedua anda akan belajar kurung paha. Yang ketiga kurung moden. Yang keempat kurung riau. Kelima kurung fishtail. Jubah A-line. Seluar palazzo. Gaun kanak-kanak. Dan juga flower girl. So yang menariknya kita akan bagi sekali cara-cara anda jana pendapatan bersama Jom Jahit. Kita bagi sehingga 40% tau untuk anda jana pendapatan. So sesuailah untuk anda yang baru nak belajar tentang menjahit. Kita dah banyak dah testimoni kami punya pelajar yang zero basic tentang jahit berjaya menghasilkan pakaian step by step daripada ilmu Jom Jahit sebab kita punya ilmu sangat detail. Step by step sangat detail. E-book dia beratus muka surat. Video dia sangat detail. Yang kita nak anda beli ni, anda faham, anda boleh praktikkan ilmu yang kami ingin kongsi bersama anda ni. So sangat sesuai lah bagi anda yang baru nak belajar menjahit ataupun yang nak belajar kemahiran menjahit seperti di Jeb Mara ke, di kolej-kolej ke, universiti ke, yang tak tahu basic jahit adalah tempat buku yang saya suggest untuk belajar. Sebab inilah daripada basic ni anda akan boleh explore, mudah faham tentang belajar